Okey guys, Assalamualaikum. Hari ni kita selesai sudah kursus pembajaan hari pertama dengan pihak pengurusan peladang Pengangan Hulu bersama dengan pemenang Lucky Draw hari ni. Puan boleh kenalkan diri tak? Assalamualaikum, hai. Saya Sobriah binti Abu Hassan daripada Negeri Perak. Hari ni saya dapat join kursus berkenaan dengan Fast Grow and Buyer. And taklimat ni memang sangat membantulah saya sebagai pekebun kecil yang nak bermula daripada bawah. Ilmu dan pengetahuan yang dapat hari ni memang cukup bermanfaat lah. Harap akan ada lagi kursus macam ni. Balik ni boleh jumpa baja Fast Grow. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih Puan. Bersama dengan peserta kursus Encik Rafai. Pengetahuan kita lebih luas lah pada hari itu. Baju Fast Grow ni dia harga dia berpatutan, kualiti dia tinggi, berbaloi pakai dia, puas hati lah. Okay, hari ni hari kedua kita dekat kebun nak belajar secara praktikal, tunjukkan SOP pemejaan, bancuhan folia dan racun. Hari kedua ni rasa macam bertambah-tambah pengalaman lah bab penjagaan perosak pokok, baja dan sebagainya lah. Dan kita memang ikut step yang mana yang diorang ajar. Kursus ini sangat membantu kepada kebun-kebun durian di kawasan sekitar lah. InsyaAllah dapat 90%. Settle sudah, selesai sudah program kita bersama dengan PPK Pengangan Hulu. Muhammad Rafai sebagai orang individu yang sangat-sangat membantu kami. Pertama-tama sekali dengan terima kasih dan berbesar hatilah kami di sini menerima kehadiran Fast Grow dengan syarikat Buyer. Program ni sepanjang 2 hari kita dapat lihat impak dia. Kebun-kebun yang kebanyakan sebelum ni mungkin menggunakan cara tradisional. So dengan penerangan dari pihak Fast Grow, pihak Buyer ni sikit sebanyak memberi input pada diorang, dan kita boleh tengok di lapangan tadi macam mana diorang macam mana nak guna baja ni. So tarikan apa yang dibawa oleh Fast Grow ni saya rasa memberi impak lah, dan pengurusan pembajaan dan pendidikan pokok yang lebih baik lah. Di masa akan datang kita boleh bekerja sama lagi, sama-sama membantu ahli khususnya di Pengangan Hulu ni lah. Kali ni 40 peserta, mungkin next 80 peserta pula. InsyaAllah. Terima kasih Pak Dr. Okey, terima kasih juga. PPK Pengangan Hulu.